Lepas rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran gagal di Islamabad, Trump tiba-tiba bagi bayangan yang akan ada rundingan sekali lagi dengan Iran. Ingatkan Amerika Syarikat terus nak lepas geram dengan menyekat Selat Hormuz. Apa cerita ni? Ya guys, Donald Trump dah pun cakap yang akan ada rundingan semula dengan Iran, terutamanya bila dia juga kata yang kempen ketenteraan terhadap Iran sudah berakhir. Maknanya dah tak ada bom sana bom sini lah. Boleh percaya ke? Wah kan, tetapi saya nampak ada dua cabaran besar jikalau rundingan ini disambung. Yang pertama sekali, ia berkaitan dengan isu nuklear ataupun uranium enrichment. Amerika Syarikat nak Iran hentikan ataupun sekurang-kurangnya bakukan projek nuklear ni untuk tempoh lama, mungkin dalam lebih kurang 20 tahun macam itu. Sebab mereka risau ia boleh dijadikan laluan kepada bom nuklear. Akan tetapi Iran pula cakap itu hak mereka untuk tujuan tenaga. Dan kita tahu uranium untuk tenaga biasanya sekitar 3 hingga 5%. Tapi Iran dah capai sekitar 60%. Yang secara teknikalnya tak jauh daripada tahap 90% untuk senjata. Sebenarnya enrichment uranium Iran ni dia meningkat dengan ketara selepas Donald Trump menarik diri daripada perjanjian yang Obama buat dulu, iaitu JCPOA. Bila dia tarik diri ni pada tahun 2018. Akan tetapi kita kena faham kenapa dia berlaku. Masa Barack Obama buat perjanjian JCPOA ni, Iran dikunci dengan ketat lah. Iaitu mereka hanya boleh enrich uranium sekitar 3.67% sahaja dan stok pun dihadkan dan juga dipantau ketat oleh Badan Antarabangsa. Akan tetapi, bila Donald Trump keluar daripada deal ni, iaitu pada tahun 2018 dan juga mengenakan semula sekatan ekonomi, Iran dah mula melanggar satu persatu had yang telah pun dipersetujui. Jadi seawal tahun 2019, Iran naikkan enrichment ni kepada 4.5% dan kemudian 20% dan akhirnya 60% pada tahun 2021. Jadi kita boleh katakanlah tindakan Donald Trump yang keluar daripada perjanjian JCPOA ni sebagai satu langkah yang backfire Amerika sendiri. Kedua, isu pasal pampasan perang. Ni pun agak kompleks. Iran sebenarnya menuntut pampasan sekitar 270 bilion US dollar daripada kerosakan besar akibat serangan ketenteraan Amerika Syarikat dan juga Israel. Ya, Iran boleh buka laluan Selat Hormuz tanpa mengenakan sebarang charge tol. Akan tetapi, siapa nak bayar ganti rugi